Kalau kau jumpa binatang di depan mata, confirm kau lari. Jom tengok. If this sees you first, you won't react in time. Your reflexes are already beaten. The strike. Okay, ini King Cobra, binatang yang paling berbahaya sekali dekat dunia ni. Korang nak tahu sebab apa? Tengok sampai habis video ni. Okay, King Cobra ni gang, dia boleh membesar sehingga 5 meter panjang dia, dan dia boleh berdiri, tahu? Bila dia angkat kepala tu, macam dia boleh berdiri. Okey, bayangkan, okey, dia berdiri dan pandang kau macam ni. Ui, seram mat. Memang seram mat. Okey, jom sambung lagi, sambung. Okey, itu tadi baru pasal panjang. Okey, jom sekarang kita cakap pasal bisa dia. Bisa dia, kalau dia gigit, okey, patuk, gigit, jawabnya balik kita. Memang balik. Tidur. Memang confirm tidur. Kalau kau nak cuba kena gigit, cubalah. Tapi esok tu memang tahlil bro. Memang tahlil. Okey, sekarang ni aku tunjuk kat korang antara video lah yang aku tengok best jugalah. Macam mana dia orang handle king kita ni. Okey, korang tengok dulu video ni. Big King Cobra. Take a look at that right there. This is a massive. What I'm gonna do is slowly pick it up. Cobra, out here in the jungle of Borneo. That is a magnificent snake, and a snake big enough to take down an elephant with the amount of venom that it carries in its venom glands. I'm gonna put him back down. Macam mana video tadi? Seram mat. Aku tak boleh. Aku kalau dengan benda-benda macam ni aku geli. Takut pun ya juga. Tapi kalau yang tak bisa tu lebih pada geli lah. Orang aku tak tahulah. Tapi geli meremang mat. Okay, so macam mana reaction korang? Kalau korang jumpa lah binatang ni, korang lari ke korang lawan? Komen pendapat korang kat bawah. Jangan lupa subscribe sekali, supaya aku boleh buat lebih banyak video lah untuk korang. Alright, Assalamualaikum.